Baru saya tahu tahun 2025 ni ada 5 pinjaman bank dan koperasi terbaik khas untuk penjawat awam. Tak pasti yang mana sesuai? Tengok video ini sampai habis kalau nak tahu lebih lanjut. Ramai yang fokus cari interest rate paling rendah. Tapi hakikatnya pinjaman terbaik adalah yang paling sesuai dengan keperluan dan situasi kewangan anda. Di Direct Lending, kami dah kenal pasti 5 pinjaman peribadi bank dan koperasi terbaik untuk kaki tangan kerajaan macam anda. Yang pertama, pinjaman MBSB Bank menawarkan kadar terapung serendah 2.97% setahun. Memang antara yang terendah di pasaran. Amount pinjaman sehingga RM400,000 dan payout setinggi 98% dan tempoh pinjaman sehingga 10 tahun. Proses kelulusan di MBSB ini pula lebih kurang sekitar 3 hingga 4 hari bekerja. Lebih kurang seminggu lah. Sesuai sangatlah kalau perlukan duit segera. Contohnya nak buat penyatuan hutang untuk kurangkan komitmen bulanan, proses pun boleh buat online je. Tak payah susah-susah pergi ke bank. Best kan? Yang kedua, Public Islamic Bank. Pilihan patuh syariah dengan fixed rate serendah 3.88% setahun dengan payout pun sampai 98%. Antara terbaik di pasaran. Menariknya, syarat kelayakan Public Islamic Bank ini longgar sedikit. Kiranya kos sara hidup lebih rendah berbanding bank lain. Jadi kalau komitmen luar anda tinggi sedikit pun, peluang lulus itu cerah. Tempoh proses dalam 1 hingga 2 minggu. Lepas lulus, cuma pergi ke cawangan untuk sign agreement je. Sesuai untuk yang nak interest tetap untuk gabungkan hutang anda dengan lebih murah. Seterusnya, M-Bank melalui kerjasama MCCM. Kelebihan utama pinjaman ini fixed interest rate sekitar 4.25% setahun dan payout sehingga 98%. Paling best kalau anda ada tunggakan PTPTN. Anda masih layak mohon pinjaman M-Bank MCCM ni. Kebanyakan bank lain susah sikit lah kalau ada isu PTPTN ni. Betul tak? Syarat lain pun okey. Janji tiada rekod AKPK dan SAA. Proses online sepenuhnya dan tak perlu pun pergi ke cawangan. Lebih kurang 2 minggu boleh siap proses. Untuk yang mahukan kadar sederhana dan ada isu kredit macam PTPTN, boleh pertimbangkan pinjaman M-Bank ini. Nak lulus cepat, pinjaman daripada Yayasan Ihsan Rakyat ataupun Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis, YYP. Ini antara yang terpantas, kelulusan sebatas 2 hari bekerja sahaja, lepas dokumen lengkap semuanya. Sumber pembiayaan stabil dan menariknya sangat mesra peminjam. Kalau anda ada komitmen luar tinggi atau tengah dalam program AKPK, ada rekod sikris ataupun sitos, kurang baik, anda masih layak mohon. Pinjaman yayasan ini tak kenakan yuran keahlian bulanan, jadi jimat sikit kos bulanan. Cuma kadar faedah tetap dia agak tinggi, sekitar 6.65% sehingga 9.99% bergantung pada skor kredit. Payout pun sehingga 84%, tapi tak apa. Pinjaman ini selamat dan cepat, sesuai untuk yang pentingkan kelulusan segera atau yang tak lepas pinjaman bank lain. Yang kelima, pinjaman Zenderia. Zenderia ini syarikat fintech patuh syariah yang fokus untuk penjawat awam. Semua permohonan dibuat secara digital, mudah dan pantas. Kalau anda ada rekod sikris, sitos, even AKPK pun, jangan risau. Anda layak mohon di sini. Pinjaman ini memang direka khas untuk peminjam skor kredit kurang baik. Interest rate tetap serendah 6.99% ditawarkan. Tempoh pinjaman sehingga 12 tahun, jumlah maksimum RM200,000. Payout sekitar 80% dan paling best tiada yuran tersembunyi atau keahlian bulanan. Umur 22 tahun ke atas dah boleh mohon asalkan dah berkhidmat lebih setahun. Zenderia ini plan penyelamat untuk penjawat awam yang susah nak dapat loan bank lain. Apapun kalau anda nak buat pinjaman peribadi, jangan terjerat perangkap ahlong ataupun agensi yang tak berdaftar. Tak perlu pening. Di Direct Lending kami sedia bantu secara percuma untuk semak kelayakan dan uruskan permohonan anda. Servis kami 100% percuma, tiada cas tersembunyi. Kami akan guide anda sampai dapat pinjaman yang sesuai. Dapatkan pinjaman peribadi bank dan koperasi yang sah dan selamat melalui platform Direct Lending. Klik link di description untuk semak kelayakan dengan segera.